Kita ada ayam timun hari ni dah. Ini kita buat menu mudah-mudah dah. Cara lagu mana tu kita mai tengok sekali. Lepas tu jangan lupa tak nama menu ni tik kita dah. Cara ya ke mula-mula kita buh minyak masuk dulu dah. Lepas tu buh bawang putih masuk. Goreng-goreng dia sikit dia biar tak naik bahu tu dah. Agak boleh dah ke? Tahu ni boleh dah ni. Agak betul boleh dah ke kita buh isi je masuk. Lepas tu kita goreng dulu sikit. Goreng biar tak ia tu masak lek luar tak apa dah dah. Mi air ia tu bik dah. Agak tu boleh dah ke? Kita buat air masuk. Lepas tu kita goreng. Goreng wis apa air tu masak dah. Tapi air ni tak lama goreng. Ni. Tahu ni boleh dah ni. Lepas tu kita mau tengok kakah je gopo tu kita bakar. Tak banyak ni kakah je. Mula-mula kita bersakar dah. Sakar ni kita bakar dalam 2 sudu dah. Becing sikit. Lepas tu acicak dalam 2 sudu dah. Lepas tu jangan lupa sop kotong tak boleh lupa dah. Cah dia dah. Lepas tu besok cirai boleh sudu masuk. Tak payah banyak dah. Lepas buat kakah siap dah ke. Kita goreng kakah cum molek dulu dah. Belum kita nak buat timur batai kita dah. Agak atau kakah cur ke. Kita sudah kecak dulu mula-mula dah. Kalau atau rasa sedap dengan kita nak dah rak. Kita jangan itu apa kita buh timur batai masuk. Ni timur batai kita buh masuk. Lepas tu kita goreng wis apa timur batai tu masak dah. Cara-cara tak payah mudah ni menu ni. Tapi kita tak nak buat menu gopo. Kita nampak ayam dengan timun dah. Kita buat menu ni dah mudah-mudah dah. Kalau piak kena menu ni ya, jangan lupa tekan like tekan share kita tak dah. Agak tak boleh dah kan kita tanggup berpinggir. Menu ni kita lah. Kita tak nak tak nama ayam goreng timur batai. Pas kalau piak tak nampak nama gopo molek. Boleh komen royak dah. Lepas tu kita buh bawang goreng dia sikit dah. Sudah dah. Tangan ni ya. Boleh kita dah.